Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel saya. Untuk hari ni saya on the way nak pergi ke Bangi. Ada satu pemasangan untuk antena parabolik lah. Dekat rumah ini dia dah sediakan dah dia punya modem wifi dengan antena. Kalau ikutkan tuan rumah ni dah pernah mesej saya lama dah, daripada tahun lepas ke 2 tahun lepas lah. So dia lama dah diki-diki apa semua. Sekarang ni kalau ikutkan rumah baru dia yang dia duduk ni dah siap. Dia dah pasang dah modem wifi. Sebelum ni tak ada masalah, CCTV apa semua okey. Lama kelamaan dia punya signal wifi dia tu ataupun rangkaian internet dia tu dah jadi problem lah. Dia jadi slow apa semua. So baru dia beli antena parabolik dekat platform online. Tapi dia hantar gambar dekat saya untuk model antena tu yang dia beli tu jenis antena mini. So antena mini ni kalau ikutkan memang problem sikit lah kalau kata nak buat pemasangan. Boleh pasang, cuma dia rumit dia tentang nak dapatkan signal tu. Tapi tak apalah, nanti saya akan tunjuk antena mini ni macam mana, parabolik mini ni. So sekarang ni saya baru sahaja sampai dekat Kuala Selangor. Berhenti sekejap kencing sambil tunggu abang ipar saya tengah dalam toilet tu. So kejap lagi dia dah masuk, kita terus gerak lah. Okay, jom let's go geng. Sekarang ni saya dah sampai dah ke kediaman tuan rumah ni yang saya nak buat pemasangan untuk antena parabolik ni. So tuan rumah dia tak ada. Dia beritahu modem dia ada dekat sini lah, dekat tingkat atas ni. Okay, so modem yang dia guna adalah modem G10 IQ. Bukan G10 IQ lah, G10 yang warna biru ni. So antena dia ni, tengok ni antena mini ni yang kita nak buat pemasangan nanti. So kalau ikutkan sekarang ni antena ni, kalau kata kawasan yang bermasalah ni memang janganlah beli. Tapi tak apalah, kita cubalah pasang. Harap boleh stabilkan lah signal. Sebab nak buat speed test apa semua pun tuan rumah kata memang tak boleh. CCTV dia apa semua langsung tak boleh tengok. So jomlah kita buat pemasangan untuk antena yang ni. Okay. Untuk antena mini ni kalau tengok dia dapat macam ni lah. Dia punya grid ni memang kecil. So feed horn dia pun pendek. So kabel yang dia beli ni rasanya kabel LMR 240 ni 15 meter ni. So kabel pun memang tak sesuai sebenarnya. Sebelum kita nak buat pemasangan tu, kita tengok dulu lah dia punya speed dia macam mana. So sekarang ni kalau tengok sekarang ni untuk kawasan sini 4G saja yang dia dapat. So untuk speed test memang tak boleh langsung lah. Untuk telco yang dia pakai ni tak silap saya Maxis. Kalau tengok speed test pun lambat. Nak buat speed test pun memang tak boleh. So yang ni lah yang bermasalah, yang nak kena buat pemasangan untuk antena. So kita tak tahu antena tu nanti berfungsi ke tak. Harap berfungsi lah. Sebabnya boleh berfungsi tapi tak pasti dia punya kelajuan tu macam mana. So kejap lagi kita akan buat pemasangan untuk antena. Kalau tengok sekarang ni memang speed test memang tak boleh lah. So jomlah kita buat pemasangan untuk antena parabolik mini yang tuan rumah dah sediakan. Okay, let's go geng.
Ini punya langgar. Betul tak lihat? Okey, Alhamdulillah selesailah pemasangan kita. Saya pun dah siap setting, cuma kabel-kabel saja tak kemas lagi. So kita nak cuba try buat speed test lah. Untuk Telco Maxis ni kalau kita tengok speed test ni dah boleh jalan. Nak kata laju tu tak adalah laju, dia dalam keadaan yang orang kata stabil lah, stabil. Sebabnya kalau ikutkan kawasan sini pun memang tak ada signal. Kalau dalam keadaan speed yang macam ni memang dah cukup laju lah. Sebab tuan rumah dia nak gunakan Telco Maxis ni, kita hanya kekalkan Telco Maxis ni lah. So untuk speed boleh dapat dalam download 40 Mbps. Daripada tadi langsung tak boleh buat apa. So untuk upload boleh lah capai lebih kurang dalam hampir-hampir dekat 5 Mbps macam tu, untuk kelajuan untuk internet ni. So daripada tempat sini kalau ikutkan memang langsung lah, tak ada signal. Kalau tengok dekat saya punya handphone sekarang ni pun, kalau kata saya tutup je wifi ni, memang data telefon memang langsung tak ada lah. So 4G ni ada tapi sekejap je, lepas tu dia terus hilang lah. Okey, Alhamdulillah antena parabolik mini ni saya dah buat pemasangan. So kalau ikutkan memang dalam kategori yang agak susah jugalah nak setting antena mini ni untuk kawasan yang macam ni. Nak dapat dia punya kestabilan tu memang agak rumit lah. Sebabnya kawasan pun, kalau ikutkan siapa yang nak beli antena ni, kena cari antena yang sesuai lah. Sebabnya antena mini ni memang daripada sudut untuk kawasan-kawasan yang banyak pokok-pokok ni memang agak susah. Kawasan yang ke dalam ni memang agak susah. Tambah kawasan yang memang langsung tak ada signal ni memang problem. Sebabnya kalau ikutkan rasanya kalau tukar kepada antena lain ni memang boleh dapat speed yang tinggi lagi lah. Tapi tak apalah, nanti kita akan maklumkan dekat tuan rumah. So dalam keadaan macam ni pun dah kira stabil. Tadi pun kita call tuan rumah, dia dah test apa semua melalui CCTV. Dia tengok okey, CCTV dia berjalan lancar. Cuma sekarang ni kita tunggu dia datang lah. Kita akan explain apa semua yang patut untuk dia tahu masalah daripada sudut antena parabolik ni. Okey, yang mana yang nak mencari saya boleh pergi dekat ruangan description, ada saya punya nombor telefon. So yang mana yang dah subscribe saya punya channel, terima kasih banyak. Kita berjumpa untuk next video yang akan datang. No signal, no problem. Bye bye.